Wah, banyak yang duit awak. Awak nak beli apa? Hari ni mak saya bagi duit lebih sikit sebab saya nak beli barang. Barang apa? Adalah. Ceritalah. Boleh. Alah, duit sikit pun nak menunjuk. Duit aku lagi banyak. Aku rasa aku nak pergi kacau dia sekejap lah. Oi! Kau nak apa? Aku nak tanya ni, suka macam apa suka kopi? Kalau pilih kopi. Kau ni dah kenapa? Tak adalah, aku tengok dia bawa duit banyak. Saja je nak tengok. Oh. Mesin dia berbunyi lah. Jom kita pergi rehat. Jom. Jom. Okey, tunggu jap. Nak ambil duit ni. Oh, kat situ rupanya dia simpan duit dia. Sofia, awak cakap awak nak beli barang. Barang apa? Awak nak beli barang kat mana? Oh, saya nak beli barang tu dekat DIY. Mana duit awak? Mana duit saya? Tadi ada. Bukan tadi awak letak dalam laci? Tadi memanglah ada, tapi sekarang tak ada. Siapa yang ambil? Awak ada musuh ke dalam kelas ni? Mana ada, saya tak ada musuh pun dalam kelas ni. Tak apa, jom kita cari sama-sama. Jom. Ngantuk lah. Kau pergilah tidur belakang sana. Razin, kau tak boleh buat macam tu. Mencuri kan berdosa. Baik kau pulangkan balik duit tu. Sibuklah kau. Dia bukan ambil banyak pun. Aku kat mana ni? Sofia, aku ada benda nak beritahu kau lah. Apa? Tapi... Sofia, aku ada benda nak beritahu kau tadi. Tapi tadi ramai orang. Nak bagi tahu apa? Sebenarnya, aku yang ambil duit kau. Oh, kau lah curi duit aku. Sebenarnya, aku tak ada niat pun nak curi duit kau. Aku minta maaf. Aku janji takkan buat lagi. Ni duit kau. Aku akan maafkan kau sebab kau dah pulangkan balik duit aku. Kau tahu kan, Allah benci orang mencuri. Sebagai kawan kau, aku perlu mencegah kemungkaran. Aku janji tak akan mencuri duit orang lagi. Terima kasih, Sofia.